Bismillahirrahmanirrahim. Padi merah, cili padi hijau. Mandikan dia. Alhamdulillah, ikan siakap masak kuali siap, sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozak TV. Hari ini Rozak nak masak ikan siakap. Kita nak buat special ikan masak kuali. Okey, jom kita start ini ikannya. Kita siang dulu. Sahabat, jangan lupa dapatkan koleksi pisau dari Rozak. Cara nak dapatkannya boleh tengok dekat description, ada link website ataupun boleh dapatkan di kiri video ini. Terima kasih anda dapatkan. Jom kita masak. Buang sisik dulu. Kalau tempat sisik tu tak ada, pakai garfu dia. Mesti terkeluar. Tengok ni. Dah clear. Ni Rozak pakai pisau cinta. Belah perut. Bismillah. Kat sini dia keras sikit tau. Sebab dia ada dia punya kan. Kan sikit. Tarik pada insang. Tarik keluarkan. Ready kita basuh bersih. Air asam jawa ni. Rendam sekejap ikan. Biarkan dulu. Dalam dia pun dah bersih. Saya nak selawat terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, Rozak kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada ikan siakap yang dah basuh bersih. Kita lumur dengan serbuk kunyit dan garam, lepas tu goreng. Ini bahan yang perlu tumbuk, ada bawang besar, bawang putih, kunyit hidup, halia, belacan, cili padi merah, cili padi hijau dengan cili besar. Ini boleh adjust kepedasan. Kalau suka pedas, lebihkan cili padi. Air asam jawa, serai, tomato, cili padi merah, cili padi hijau ni untuk hiasan dan santan. Mula-mula sekali, kelar dulu ikan. Okey. Tabur garam dengan serbuk kunyit. Gaul rata. Dah rata. Ready untuk kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak secukupnya untuk goreng ikan. Minyak dah panas, ready untuk kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil nak tunggu ikan dekat belah bawah ni garing, Rozak nak tumbuk dulu bahan-bahan ni. Masukkan semua bahan-bahan. Bawang merah, bawang putih, halia, kunyit hidup, cili besar merah, cili padi merah, cili padi hijau, belacan. Tumbuk. Kalau tak nak dia terpelanting-terpelanting, tumbuk daripada tepi. Lepas tangan buat macam ni. Kalau buat daripada tengah ni, dia terkeluar-keluar. Nampak tu? Tumbuk sederhana kasar je. Macam tu. Okey, next kita nak dadukan tomato. Dengan serai. Okey, siap. Dah garing cantik dah. Macam ni dah boleh angkat. Okey. Alhamdulillah. Lebihan minyak goreng ikan ni keluarkan. Tinggalkan sedikit untuk kita nak tumis bahan yang tumbuk tu. Masukkan bahan yang kita tumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis sehingga pecah minyak. Kita nak bagi bau bawang, cili, dia punya maung tu hilang. Saya tambah kayu, bagi api besar sikit.
Jangan sampai tumisan ni hangit. Nanti pahit. Pedih mata. Tumisan dah garing, dah pecah minyak, masukkan tomato, serai, air asam jawa. Tambah air sikit. Okey, kacau dulu. Bagi tomato layu sikit. Tomato dah lembut, serai pun naik wangi dah tu. Masukkan santan. Ni Rozet pakai santan kotak, 1 kotak. Terus tambah air dalam suku kotak macam tu. Rasakan dengan garam. Rasa sikit. Semua dah letak perasa pun semua kan. Kacau-kacau, bagi dia sebati. Kalau suka pekat boleh pekatkan. Ikut cita rasa sahabat. Rozet bagi dia mendidih sikit. Dah mendidih, rasa pun dah cukup. Rozet nak dia punya kuah pekat macam ni. Masih ada rasa cair-cair tapi dia pekat lah. Letak ikan siakap. Bismillahirrahmanirrahim. Cili padi merah, cili padi hijau. Okay. Mandikan dia. Alhamdulillah, ikan siakap masak kuali siap. Sedia untuk dihidangkan. Mari kita angkat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana, amin. Rasa dia tak macam masak lemak tau, lain. Kena try. Kita ambil kuah. Okey. Potong. Kuah yang pekat-pekat ni. Campur makan. Kita rasa isi dulu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa aku cakap, sedap. Oh, dia punya kuah tak macam masak lemak tau, dia lain sikit. Kena try. Ada sebelah can dia tomato lain. Kena try. Kita ambil ikan dengan nasi. Kalau kurang pedas, gigit. Untuk cameraman. Berpeluh. Nasi, ikan, cili, timun. Rasa dalam mulut meletup. Masya Allah. Suapan terakhir. Oh. Bye-bye, jumpa dalam video.